Orang-orang Kulim sekarang tengah berlangsung Mastai Food Fair bersama dengan KHCR di Taman Tasik Kulim bermula daripada 8 sampai 12 hari bulan tau. Hari ni kami Ayat Si Bakat Baik Anissa bawa menu baru dekat hampa. Beri koko, mango creamy dan blueberry creamy. Dia 15 untuk creamy dan fruity. Jangan lupa singgah dekat nak popiah, daging. Yang ni ramen cheese, yang ni carbonara ayam, yang tu ketam cheese. 4.10 dengan 5.10 je. Kami buat fresh-fresh dan goreng panas-panas kat hampa. Jangan lupa support Apian Nasi Jagung tau kat Taman Tasik Kulim. Merah dengan kambing masak black pepper tau. Kulim, hampa jangan lupa mai dekat Taman Tasik Putra Kulim tau. Kami ramen tomeh ada dekat sini bersama dengan Mastai selama 5 hari bermula pada hari ni, hari Rabu sampai hari Ahad. Barang yang kami bawa mesti barang yang jadi. Ramen, ramen beef, ramen chicken tender dan paling special untuk orang Kulim, ramen Wagyu. Jangan lupa pakai. Okey, orang-orang Kulim jemput singgah Combi Donut Station, donat gebu-gebas. Kami bawakan untuk hampa donat gula, donat susu, donat pandan gula, pandan susu dengan donat red velvet. Tengok video ni jangan lupa share kat kawan-kawan, family hampa, pakat ramai-ramai ke Mastai Food Fair Tasik Kulim daripada hari ni sampai 12 bulan. Jumpa hampa kat sini nah. Bye.